Ha, Yang belah lautnya. Ha. Jari dah susun sana. Iya tahu, dah mai tengok. Ayah je. Dia dah susun sana apa macam orang. Dia pergi sana. Agak-agak itu area ah. Area duduk dekat Ada karang tak bawah? lagi satu tiang tau. Tak ada karang tak bawah? Ada karang tak bawah? Ha, berapa meter? Berapa depa ah? Oh. Assalamualaikum, selamat pagi. Pukul 9 guys. Aku baru turun. Turun solo hari ni. Seorang, yang lain semua pergi Siring, ada camping. Aku tak turun angkut. Macam biasa guys, aku hari ni dengan kayak model bag daripada kedai kayak Fishing Melaka. Korang nak dapatkan kayak, alat navigasi boleh datang ke kedai kayak Fishing Melaka dekat Jalan Tukudu bersebelahan dengan Petronas. Ok guys, aku pun tak lama aku dah penat sebenarnya. Aku seorang je. Lalu ramai hari ni 2 orang je. Pengsian. Ok guys itu sajalah, aku pun tak lama-lama. Jom lancur. Koi ada dekat Pulau Panjang dah. Koi naik IB tak apa. Aku mungkin pergi Tiang ataupun pergi Pulau Gelama je. Tengok macam mana lah. Kalau ada ni aku terus pergi ke apa ni, ke Pulau Panjang. Okay guys let's go. Ikan dia makan. Aku pergi Pulau Panjang lah guys. Aku dah diketuk kat Pulau Gelama tak ada barang. Aku ketuk kat Tiang ada dapat ikan timah seko. Ni aku pergi Pulau Panjang mancing. Saya tengok sebab sekarang dia punya air sejuk guys. Aduh. Air masih sejuk guys, 27.5. Dia dapat macam hari tu aku mancing tempat pipi aku dapat tu sekejap je 28 poin lebih. 29. Baru dia aktif. Tidak. Ikan ni akan jadi pasif. Duduk dan diam je. Nak ketemu hulu depan muka dia baru dia ni. Okey guys, aku pergi Pulau Panjang dulu guys.
Ada barang? Tak ada. Air sejuk ah. Air sejuk, air sejuk. Dah air sejuk. Air sejuk. Itulah nanti belum lagi tunggu belum ni lagi. Tapi tak ada barang. Dari luar tak ada barang. Tak luar tak ada barang. Awal-awal tak ada tempat membuang ikan. Tapi ada berapa ekor ikan lah. Yang belah lautnya. Jari dah susun sana. Ya tahu, dah ramai tengok. Ayo aja kau. Dia dah susun sana apa macam membuang. Dia pergi sana. Agak-agak itu area duduk. Ada karang tak bawah? Lagi satu tiang tau. Tak ada karang tak bawah? Ada karang tak bawah? Berapa meter? Berapa depa ah? Oh, tak dalam. Kerana ada kadang-kadang pulau besar pun ada tau. Tahu, tak saya belum tunggu lagi, belum masa lagi. Bila mau pergi? Nanti golden time belum sampai lagi. Golden time kejap lagi dah petang, pukul 4, pukul 5 nanti baru turun pelan-pelan sana. Habis balik Okey. Ya, betul. Oh, start tu. Ni lama ni, mesti lama. Sini rupanya lama duduk agak lah. Lama jambu. Alhamdulillah. Kurau. Tak besar lah, boleh tahan lah. Aku ingat apa benda kan. Kurau guys, kurau. Kokang je baru tukar. Kurau guys. Tak ada konten apa dia makan ni. Tengok. Dia makan apa? Kurau guys, kurau. Alhamdulillah. Lanyak dia sampai dia terkeluar je punya ni. Tak kasi ikan langsung keluar. Kurau guys. Alhamdulillah guys. Ni kita masuk kat dalam ni terus. Belanja tadi gubal besar tu. Akak besar macam ni ah. Jenak ni. Ha? Macam
Sekut ni kau ni. Dia nyentak dia macam tak naik kan? Betul. Sekut. Nampak sekut. Dia dah start panas lah, air dah panas kan. Sekut. Itulah petang, esok aku silap petang aku turun. Dia kena tengok air pasal tinggi tu. Kalau air rendah aku pergi buat naik aja. Alih-alih jadi berlodok macam semalam. Aku jadi semalam main lumpur. Jangan melumpur kan kena tangan aku. Risau aku pun dah fobia dah. Tak pegang apa ni? Tak pegang hook. Macam hari tu kena melekat dia. Lumpur dia. Guys, ingat aku balik dah guys. Sana hujan guys. Belah darat. Angin-angin barat lagi. Tak apa, boleh tahan. Tapi itulah. Takut basah pula. Ni rasa tak. Takut aku yang basah ni nanti. Okay guys lah. Aku update dekat korang kat darat lah nanti. Hari ni aku seorang je hari ni. Aku turun seorang. Aku turun belah tempat lain. Aku jumpa dia dekat tengah laut ni. Lepas tu dia pun dah balik pukul 4 macam tu. Ni sekarang dah pukul 5. Aku balik lah. Balik. Tak ada arus dia macam mati-mati. Dia tak bergerak. Jadi ada masalah sikit lah. Aku nak mancing pun ada masalah. Tak ada arus. Angin yang tolak-tolak. Tapi itulah bila tolak-tolak belah darat hujan pula. Ada guruh. Balik lah. Okay guys lah. Jumpa nanti aku update dekat darat lah. Aku dah sampai guys. Aku baru sampai. Lagipun lah nak hujan ni. Aku kena cepat-cepat. Belah sana dah hujan lebat tu. So aku kena kemas cepat-cepat. Lepas tu aku balik. Okay guys, macam biasa guys. Ini hasil aku guys lah. Penat. Banyak jaring pula dekat hari ni. Okay. Dengar bunyi hujan. Hujan lah guys. Okay guys lah. Aku dapat kurau dengan 2 sekut je lah. Okay. Aku naik dah pukul 5. Aku naik lah. Kat sana tu hujan lebat tu nampak. Kat sana hujan lebat. Okay guys, itu saja guys. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sayang. Yang ku tak ada barang guys. Aku kat Pulau Panjang. Okay guys, bye.